Apa yang Allah bagi pada Yusuf? Allah bagi hope. Nabi Yusuf berada dalam kegelapan 2 kali. Pertama, kegelapan dalam telaga. Yang kita tengah sampai ni, ayat ke-15 ni. Dan kegelapan kedua bila? Ketika Nabi Yusuf difitnah dan dicampak ke dalam penjara. Maknanya Nabi Yusuf sekali lagi dicampakkan ke dalam kegelapan. Dan kenapa disebut telaga ataupun ialah satu telaga buta, gelap lah, jarang-jarang lah telaga buta tu cerah, kan, mesti gelap. Sebab itu juga gambaran kepada kita yang sedang reflect ayat ni, for those yang berada dalam telaga kehidupan masing-masing, berada dalam titik terendah dalam kehidupan, kegelapan yang terlalu pekat yang kita dah tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan, Yusuf boleh buat apa? Yusuf tak boleh buat apa-apa dah. Dia tak ada handphone, kan? Dia nak naik macam mana? Dia budak-budak, dia kanak-kanak, dia dah tak ada option lain dah. Dan kalau kita berada dalam keadaan kita dah tak ada apa-apa option lagi nak buat, jom tengok apa yang Allah beritahu pada Yusuf. Dan inilah rahsia, key point untuk kita juga boleh keluar daripada telaga kegelapan kehidupan ujian kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila Yusuf dalam keadaan ketakutan, seorang diri dalam keadaan gelap, Allah telah pujuk Yusuf dengan kata pada Yusuf, engkau akan selamat. Sebenarnya, itulah perkara yang kita perlu dalam hidup kita. Apa yang Allah bagi pada Yusuf? Allah bagi